warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Silakan wabarakatuh. kelas. Jom sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina wabarakatuh. min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey murid-murid, apa khabar semua? Kabar baik. Baik. Semua dah breakfast dah? Sudah. Breakfast. Cikgu harap semua sekarang dah bersemangat ni untuk belajar ni. Okey murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, okey cikgu nak kamu tengok apa yang cikgu bawa hari ini. Botol bersama kapas, cikgu. Betul. Di tangan cikgu ni ada botol, kapas dan juga air sirap. Okey. Cikgu nak kamu perhatikan bila cikgu lalukan air sirap ni ke dalam botol. Apa yang terjadi pada kapas ni? Nampak tak? Kapas bertukar warna, Nampak cikgu. warna, Ya betul cikgu. pandai. Kapas bertukar warna Kamu merah. dari model ni, apa organ yang paling dekat sekali pada tubuh badan manusia? Berparu, cikgu. Berparu. Kurang tepat, bukan paru-paru. Okey. Salur darah. Dia hanya ada pada organ wanita sahaja. Head, cikgu. Darah haid. Okey, lagi. Darah haid tu dah betul dah. Tapi organ kebanyakan wanita apa? Rahim. Rahim. Kita akan belajar tentang kitaran haid pada rahim manusia. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu akan tunjukkan kamu video pendek. Semoga generasi seterusnya dapat bertemu jodoh. Tiada persenyawaan berlaku pada sel telur. Hormon progesteron pun sudah menurun. Dah tiba masanya untuk bersedia ke fasa haid. Iya. Hei prostaglandin, ini sudah masuk fasa haid. Dah tiba masa kamu semua untuk Bos bekerja. Rahim, apa yang kami perlu buat? Lupa ke? Bukan lupa, Bos Rahim. Biar Bos Rahim jelaskan tugas kami semasa haid supaya penonton pun akan faham. Macam ni, tugas kamu semua, para prostaglandin adalah untuk membuatkan otot dalam rahim mengecut semasa haid. Bila otot dah mengecut, salur darah pun akan mengecil. Kenapa salur darah kena mengecil? Supaya darah yang keluar semasa haid tidak berlebihan. Kena ikut sukatan. Kalau keluar berlebihan, nanti tuan badan kita semua boleh kena anemia. Faham? Oh, faham? Kalau begitu, kami bergerak sekarang ya. Ayuh otot-otot rahim, berkontraksilah kamu. Aduh, sakit betul lah setiap kali haid ni. Sakit di bahagian bawah perut semasa haid dipanggil senggugut. Drama tadi itu dipanggil senggugut primer. Penyebabnya ialah prostaglandin yang menyebabkan otot rahim berkontraksi. Semakin tinggi kadar prostaglandin, semakin kuat rasa sakit semasa haid. Salah satu cara untuk mengurangkannya adalah dengan tuam bahagian bawah perut menggunakan air suam. Ada juga yang dipanggil senggugut sekunder. Yang ini sakit semasa haid yang disebabkan oleh masalah pada organ reproduktif. Okey, jadi kamu dah tengok kan video tadi? Dah, cikgu. Sudah. Yang berlaku pada rahim seorang wanita. Nampak, cikgu. Boleh Nampak. ceritakan kepada Cikgu. cikgu? Rahim akan berkontraksi dan dinding rahim akan gugur, Ya, cikgu. betul. Okey. Untuk penerangan lagi detail, jom kita terokai topik ini bersama-sama. Okey, jadi hari ini kita akan belajar unit 4 pembiakan 4.3 kitar haid.
Okay, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, okay, cikgu akan tunjukkan apa objektif hari ini supaya kamu lagi fokus dan tahu apa yang kamu akan dapat di akhir kelas nanti. Okay, yang pertama, Aisyah tolong bacakan. Menyatakan 4 urutan fasa Okay, kitaran betul. head dengan betul. Jadi hari ini kita akan belajar 4 urutan fasa kitar head dengan betul. Okay, yang kedua, Madia tolong bacakan. Melakar urutan perubahan pada dinding uterus dengan kiraan hari yang tepat. Okey, tepat sekali. Jadi selepas kamu dah belajar 4 urutan kitaran head, kamu perlu melakar pula urutan perubahan pada dinding uterus. Okey, jadi apa itu head? Boleh kamu bagi jawapan? Darah kotor. Darah Kotor. Darah. Sudut Islamnya kita panggil darah head tu adalah darah yang kotor. Tapi daripada sudut sains pula, head adalah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir keluar melalui faraj. Okey, itu adalah head. Okey, baik. Kamu boleh tengok slide dekat depan ni. Untuk makluman kamu semua, kitaran head bagi seorang wanita mempunyai 4 fasa, iaitu yang pertama adalah fasa haid. Selepas itu akan berlaku fasa pemulihan lapisan uterus, fasa subur dan seterusnya fasa pra-haid. Okey, sebelum tu kita akan belajar apa itu kitar haid. Okey, kitar haid adalah siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari dan ia dikawal oleh otak dan sistem endokrin. Okey, apa maksud sistem endokrin ni? Boleh bagi jawapan tak? Tak tahu. Tak tahu, cikgu. Adalah Tak satu tahu. sistem yang menghasilkan hormon pada tubuh badan manusia. Okey, kitaran haid berlaku dalam masa tempoh 28 hari. Okay, ada juga wanita yang melebihi 28, ada yang kurang daripada 28 hari. Jadi 28 hari itu adalah untuk wanita yang normal. Okey, dan dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Okey, boleh tak tolong bacakan apa faktornya? Saya, pengambilan nutrien, masalah hormon, berat badan naik mendadak, tekanan mental, senaman berlebihan, ketumbuhan pada rahim. Okey, terima kasih. Okey, betul. Faktor yang mempengaruhi kitaran haid ni pengambilan nutrien yang berlebihan ataupun berkurangan, masalah hormon kita sendiri, perubahan berat badan yang mendadak. Ada orang tu naik berat mendadak dan turun juga mendadak. Tekanan mental emosi, senaman yang berlebihan dan ketumbuhan dalam rahim. Jadi 6 faktor ni akan mempengaruhi kitar haid seorang wanita tersebut. Okey, kamu nampak tak slide cikgu? Okey, pada fasa pertama iaitu fasa haid, dinding uterus akan runtuh apabila tiada berlaku persenyawaan. Fasa ini biasanya berlaku dalam tempoh 1 hingga ke 5 hari. Dekat fasa ni lah berlaku haid pertama wanita. Jelas? Jelas. Jelas, cikgu. Seterusnya, fasa kedua adalah fasa pemulihan. Selepas runtuhnya dinding uterus pada fasa haid tadi, maka uterus kita akan membaik pulih dinding-dinding yang runtuh tadi. Okay, ada soalan tak? Cikgu nak tanya, bila uterus kita akan baik pulih semula dinding itu? Soalan yang bagus, Liana. Uterus akan baik pulih dalam tempoh hari yang ke-6 hingga hari ke-11. Selepas baik pulih dan lama-kelamaan, dinding uterus akan makin menebal di mana kita panggil pula sebagai fasa subur pada hari ke-12 hingga ke-17. Kamu tahu waktu subur ini bukan hanya dinding saja yang menebal, tetapi pengovulan juga berlaku di mana ovari akan membebaskan ovum pada hari ke-14. Dan andai kata ada sperma singgah di rahim kita, maka akan berlakulah persenyawaan. Faham? Okey. Faham. Apa pula fasa pra-haid di mana pada fasa ini dinding uterus makin menebal dan kaya dengan darah. Ia berlaku dalam hari ke-18 hingga ke-28. Sekiranya tidak berlaku persenyawaan, maka kitaran haid akan berulang semula di mana luruhnya dinding uterus bersama ovum. Faham semua?
Faham, cikgu. Faham, cikgu. Tak gambar rajah kitaran haid. Okey, kamu boleh nampak dekat sini. Yang pertama fasa haid. Okey, fasa haid ni dinding uterus dah luluh darahnya dan akan pergi ke faraj kita. Yang ni berlaku pada hari pertama hingga kelima. Dan yang kedua adalah fasa pemulihan. Kamu boleh nampak dinding uterus tu dah semakin menebal. Dekat fasa ni ovum dah mula terhasil daripada ovari. Okay, untuk fasa subur pula, fasa ini ovum telah dilepaskan dari ovari dan dinding uterus semakin menebalah untuk persenyawaan kalau berlaku. Okay, untuk fasa prahid pula, ovul dah ada dekat uterus, tapi kalau tak ada persenyawaan, darah akan turun dan akan berlaku pula fasa haid yang seterusnya. Faham semua? Faham, cikgu. Boleh tak kamu Faham, cikgu. dan senaraikan semula 4 fasa tersebut? Cikgu akan berikan link Padlet pada chat. Kamu perlu tulis di ruangan perbincangan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, murid-murid boleh komen dan tulis apa yang kamu faham tentang pelajaran tadi. Baik, cikgu. Okey, baik. Okey, Liana, fasa pemulihan, betul? Okey, yang ni siapa ni? Fasa subuh. Liana, fasa pemulihan. Ada yang tulis fasa haid. Fasa subuh. Lagi? Baru 6 orang ni. Lagi 3 orang. Okey, syuhada. Fasa haid, fasa subuh dan fasa prahaid. Betul. Okey, dah cukup 9 orang. Okey, jadi berdasarkan apa yang kamu sebutkan dan tuliskan ni, dah tercapai dah objektif yang pertama kita. Kamu dah dapat kenal pasti dah 4 urutan fasa kitaran haid. Yang pertama apa? Fasa haid. Apa? Fasa pemulihan. Fasa pemulihan. Betul. Yang ketiga? Fasa subuh. Yang keempat? Fasa prahid. Bagus. Okey, cikgu nak tanyalah, ada tak soalan yang kamu nak tanya pada cikgu? Saya ada soalan, cikgu. Ya. Soalan saya, waktu subuh tadi kan ada penghasilan ovum kan? Jadi apa itu ovum, cikgu? Okey, bagus soalan syuhada. Okey, sebelum cikgu jawab apa itu ovum, ovum hanya terhasil di fasa subuh sahaja. Ovum adalah telur yang dihasilkan oleh ovari pada rahim wanita. Apabila persenyawaan berlaku antara ovum dan sperma, ia akan membentuk embrio. Dan embrio inilah akan melekat pada dinding rahim apabila berlakunya persenyawaan. Okey, faham tak syuhada? Faham, cikgu. Terima Okey, kasih. soalan lain? Cikgu, saya nak tanya. Okey, teruskan. Cikgu, apa yang akan jadi kalau hormon dalam badan tak seimbang semasa kitaran haid? Okey, bagus soalan. Jika hormon tak seimbang, kitaran haid akan boleh terganggu. Contohnya, haid menjadi tak teratur, terlalu banyak atau sedikit atau tak datang langsung. Ia juga boleh menyebabkan masalah seperti senggugut teruk atau kesukaran untuk hamil. Jelas? Okey, ada lagi soalan? Cikgu, jadi kitaran haid ni 28 hari ke 7 hari? Okey, mungkin kamu masih confused lagi. Kitaran haid bagi wanita ada 28 hari. Manakala fasa haid bagi wanita adalah
1 hingga 5 hari sahaja. Ada orang tu 1 hingga 7 hari. Bergantung kepada hormon seseorang tu. Jelas? Faham? Jelas. Okey, ada soalan lagi tak? Tak Tak ada. ada. Tak Okey, ada. Cikgu. kalau tak ada soalan, cikgu akan pecahkan kamu kepada 3 kumpulan dan kamu akan masuk ke dalam breakout room untuk kamu melakukan aktiviti perbincangan, melakar urutan fasa haid. Kamu juga diminta untuk melakarkan uterus mengikut kitaran haid yang betul. Nak kena lukis ke cikgu? Lukis macam mana? Okey, bergantung pada kumpulan kamu lah. Ada yang nak lukis boleh ataupun nak letak gambar, ikut kreativiti. Yang pasti kamu perlu bekerjasama dalam kumpulan. Selepas melakar, kamu diminta untuk hasilkan perbincangan kamu. Okey, bentangkan di hadapan kelas. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, Boleh? boleh. Kita pergi kepada breakout room. Hai kumpulan 1. Semua okey ke dekat sini? Okey, cikgu. Okey, cikgu nak tahulah kamu ni tengah bincang bahagian mana sekarang ni? Sekarang tengah fasa pemulihan, cikgu. Baru nak Okey. lukis pasal pemulihan. Okey, bagus. Ada apa-apa bantuan ke? InsyaAllah belum lagi. Tak ada, cikgu. Cikgu akan singgah dekat grup kumpulan 2, okey? Buat yang terbaik. Okey. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Okey, Assalamualaikum kumpulan 3. Okey ke tak kat sini? Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Okey, Kami bagus. sedang Kamu ambil maklumat ni daripada mana? daripada buku teks ada Google untuk gambar. Okey, bagus. Dekat Google kita boleh ambil gambar, dekat buku teks kita boleh ambil ilmu dia. Okey, sama cikgu nak singgah kat kumpulan 2 dulu. Okey, cikgu. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan 2, betul? Betul, cikgu. Waalaikumsalam. Betul, cikgu. Semua okey ke kat sini? Okey. Okey, cikgu. Cikgu dah nampak dah ada 4. Cuma gambar je belum ada lagi. Kami dah bincang tadi. Tinggal nak masuk gambar je. Jadi nanti kebentang. Semua. Semua akan bentang, cikgu. Cikgu. Okay, bagus semua bentang. Ada semangat kerjasama kumpulan ni. Maksudnya kamu dah faham lah apa yang kita belajar tadi kan? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Faham? Cikgu keluar dulu ya. Okey. Baik. Okey, semua dah bersedia? Dah. Dah Kita bersedia akan cikgu. mulakan pembentangan. Okey, cikgu akan pilih kumpulan pertama. Okey, untuk bentangkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas 1 akan membentangkan kitaran hit. So, kitaran hit ada 4 fasa. Jadi kita akan tengoklah satu-satu fasa. So, fasa yang pertama adalah fasa hit. Fasa hit ni biasa dia berlaku antara hari pertama sampai hari kelima. Tetapi ada juga yang dia dari hari pertama sampai hari yang ketujuh. Dia bergantung pada seseorang individu lah. So, apa yang berlaku pada fasa hid ni? Fasa hid ni, lapisan rahim, kita panggil itu sebagai endometrium, yang menebal, dia akan luruh dan akan dikeluarkan melalui faraj bersama darah, lendir dan ovum yang tidak disenyawakan. So, fasa hid ni berlaku kerana tiada persanyawaan telur dilepaskan pada kitaran yang sebelumnya. Seterusnya saya akan pas kepada kawan saya lah. Seterusnya, fasa pemulihan. Fasa pemulihan adalah telur dilepaskan dari ovari dan bersedia untuk disenyawakan. Okey, hormon estrogen pula meningkat untuk merangsang peningkatan bagi mencetusnya ovulasi. Itu mengambil tempoh pada fasa 6 hingga 11 hari. Okey, seterusnya fasa subuh. Untuk fasa subuh, tempoh yang diambil adalah hari ke-12 hingga hari ke-17. Okey, dekat situ, selepas ovari, dinding rahim akan mula menebal
dan bersedia untuk kehamilan. Okey, hormon progesteron pula dia akan meningkat untuk menyokong persediaan untuk kehamilan tersebut. Okey, jika tiada persenyawaan, hormon dia akan mula menurun. Okey, itu saja, saya lepas kepada kawan saya Fatin untuk teruskan fasa terakhir. Okey, untuk hari ke-18 hingga ke-28 adalah fasa prahid di mana dinding uterus tu makin menebal dan kaya dengan salur darah. Kalau tak ada persenyawaan, darah haid akan bermula. Okey, itu saja pada kumpulan kami, cikgu. Okey, terima kasih kumpulan yang pertama, pembentangan yang menarik. Seterusnya kumpulan yang kedua. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang 4 fasa kitaran haid bermula dengan fasa haid. Fasa haid terjadi pada hari pertama hingga kelima di mana dinding uterus akan gugur dan keluar dari badan melalui faraj. Lelehan itu dikenali sebagai haid. Kandungan yang mengalir keluar semasa haid termasuklah darah, lendir, sel lapisan uterus dan ovum yang tidak disenyawakan. Okey, seterusnya ialah fasa pemulihan yang berlaku pada hari ke-6 hingga ke-11. Pada fasa ini, dinding uterus akan membentuk dan mula menebal. Banyak saluran darah terbentuk pada dinding uterus dan ovum berada di dalam ovari. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Selepas fasa pemulihan, akan berlakunya fasa subur pada sekitar hari 12 hingga ke-17 di mana dinding uterus terus menebal dan pada hari ke-14 akan berlakunya pengovulan. Pengovulan ni adalah di mana ovum dibebaskan dari ovari sekiranya dia sudah berkahwin, persenyawaan mungkin berlaku. Seterusnya adalah fasa prahid. Okey, last sekali ialah fasa prahid iaitu dia berlaku pada hari 18 hingga ke 28. Okey, pada fasa ni dinding uterus tu terus menebal dan dinding ni penuh dengan salur darah. So, kalau berlaku persenyawaan, embrio akan terjadi di dinding uterus. Kita haid ni dia akan berulang semula sekiranya persenyawaan ni tak berlaku. Okey, terima kasih kumpulan 2, pembentangan yang sangat hebat. Okey, seterusnya kumpulan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 3 akan membentangkan berkenaan kitaran haid di mana kitaran haid terbahagi kepada 4 fasa. Yang pertama merupakan fasa haid di mana fasa haid berlaku pada hari pertama sehingga hari kelima bagi wanita yang normal. Di mana pada fasa ini dinding rahim yang tebal mula luruh dan keluar melalui faraj dan darahnya keluar melalui faraj dan hal ini berlaku apabila tiada persenyawaan berlaku dan hormon estrogen dan progesteron berada pada tahap yang rendah pada fasa ini. Kemudian merupakan fasa pemulihan. Fasa pemulihan ini berlaku pada hari ke-6 sehingga hari ke-11 di mana dinding uterus mula dibaik pulih dan hormon estrogen mula meningkat bagi membantu pemulihan lapisan dinding uterus. Dan pada fasa ini juga salur-salur darah mula membanyak untuk meningkatkan ketebalan. Seterusnya untuk fasa ketiga iaitu fasa subur di mana ia berlaku dalam hari 12 ke 17 hari lah. Untuk fasa ini, dinding rahim dia menebal, bukan saja menebal tetapi waktu pada hari 14 tu pengovulan berlaku di mana ovari akan membebaskan ovum dan sekiranya sperma ada di dalam rahim tersebut, mungkin akan berlaku persenyawaan lah. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, seterusnya adalah fasa prahid yang berlaku pada hari ke-18 hingga ke-28. Okey, sekiranya tidak berlakunya persenyawaan, dinding uterus akan terluluh iaitu gugur.
bersedia untuk kitaran yang seterusnya. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Okey, bagus semua atas pembentangan tadi. Tepuk tangan sikit. Okey, semua hebat. Di mana kamu, cikgu dapati kamu dah faham dah keseluruhan 4 fasa kitaran hit. Okey, cikgu bagi bintang kepada setiap kumpulan atas usaha pembentangan tadi. Okey? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, cikgu nak buat kuis lah. Nak test kamu faham atau tidak apa yang cikgu ajar. Boleh? Boleh, Okey, boleh baik cikgu. Okey, nanti boleh masuk ke link yang cikgu bagi dekat ruangan mesej. Baik cikgu. Okey, murid-murid, kamu boleh scan QR code ataupun masukkan game ini. Okey, dah cukup 9 orang. Cikgu mulakan ya. Okey cikgu. Okay, dah jawab ke semua? Dah cikgu. Okey. Semua betul. Okay, next. Kitar hit mempunyai berapa fasa? Okay, semua betul juga. Baguslah awak ni. Majulah. Soalan ketiga. Terdapat 4 fasa di dalam kitar hit. Fasa apakah yang berlaku pada hari 12 hingga 17? Cepat jawab. Oh, ada yang salah ni. Okay, next soalan. Apakah yang berlaku pada hari ke-14 semasa fasa subuh? Seorang lagi ni. Okay, ramai yang betul. Berapa lamakah kita hit bagi seorang perempuan? Yang ni ada soalan fikrah tadi. Okey, bagus, semua betul. Kita akan tengok siapa yang dapat juara ni. Wow. 3 fikrah. Wah. 3. Okey, tahniah. Okey, tahniah kepada murid yang mendapat skor yang tinggi. Siapa yang dapat skor tinggi paling tinggi tadi? Angkat tangan. Saya murid 1. Okey, bagus murid 1. Cikgu akan bagi hadiah kepada murid yang mendapat tempat pertama hingga ketiga. Okey, kepada murid yang mendapat skor yang rendah, jangan risau. Kamu masih ada masa untuk faham dan perbaiki kefahaman kamu. Okey, teruskan usaha. Cikgu yakin kamu semua boleh. Okey, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanyalah siapa yang boleh jawab. Apa yang kita dapat daripada awal cikgu ajar tadi? Apa yang kamu dapat? Kita belajar tentang apa? Kitaran hit. Kitaran hit. Okey, sebutkan. 4 fasa kitaran hit cikgu. Okey, sebutkan. Fikrah sebutkan. Fasa hit, fasa pemulihan, fasa subuh dan fasa prahit. Okey, bagus. Ada 4 fasa tu. Kamu kena ingatlah . Okey, cikgu akan berikan latihan pengukuhan dah untuk kamu buat di rumah. Okey. Okey, ini lembaran kerja kamu. Ada 2 lembaran kerja. Yang ni yang pertama, ini yang kedua. Jadi kamu boleh buat di rumah. Selepas itu kamu boleh tampal dalam buku sains 1. Kemudian pada sesi yang berikutnya, kelas yang seterusnya, kamu perlu hantar kepada cikgu. Boleh? Cikgu. Okey. Okey, kalau boleh itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa pada kelas seterusnya. Baik cikgu. Okay, ketua kelas boleh ucap terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.